Hari ini, walaupun peranan masjid sudah berubah dan hanya menjadi medan dakwah dan tempat beribadah bagi umat Islam, namun memamurkan masjid adalah satu kewajipan kepada semua umat Islam. Dan kerana itulah ada di kalangan umat Islam yang hadir ke masjid digalakkan membawa anak-anak yang mumayyiz dengan tujuan mendidik mereka untuk mencintai dan memamurkan masjid. Akan tetapi, jika terjadi perkara seperti yang diceritakan oleh brother ini, mungkin boleh membuatkan anak-anak ini tidak berminat lagi ke masjid. Anastahian juga penyampai Zayang Radio telah berkongsi cerita satu insiden yang berlaku di dalam Masjid Jelutong Shah Alam. Sewaktu beliau berjemaah maghrib di masjid, ceritanya mengenai seorang jemaah telah menasihati seorang budak. Suatu baru sahaja selesai memberi salam. Semuanya gara-gara kerana rapatkan saf. Berpunca daripada itulah budak ini telah dicekak baju daripada belakang dan dikasari oleh jemaah ini, dibawa ke belakang. Perlakuan itu membuatkan jemaah lain merasa kurang senang. Perkongsian itu juga membuatkan ramai netizen bengang dan tidak berpuas hati mendengar perkara tersebut. Tulis Anastasia pada hantaran, "Sorrylah kena share juga. Mereka rapatkan saf je. Bercakap pun lembut. Tak ada kurang ajarnya. Kau yang lengkap pakai kopiah, baju Melayu, pakai keplekat bagai. Aku amat hilang hormat dengan kau. Kesian budak tu," tulisnya. Imam baru bagi salam, babe. Semai maghrib tadi dekat Masjid Bukit Jelutong ni, tak sempat nak wirid. Tiba-tiba pakcik yang sebelah budak tu, aku semayang dekat belakang dia, seorang nombor 2. Dia cekak kat belakang ni, ingat member dia punya cekak lain macam, babe. Okey, cerita dia saya saf kedua semai maghrib tadi. Ada dekat depan saya ada saf pertama lah. Lepas tu tiba-tiba lepas pada habis jemaah semai maghrib tu, tiba-tiba pakcik tu cekak budak ni. Budak ni tak balas apa-apa. Imam tengah wirid, dia boleh macam, "Jom lah belakang lah. Kau ngajar dengan orang tua ni." Dia bangun, dia pergi lock tangan budak ni. Budak ni tak balas apa-apa. Nak tahu cerita pasal apa? Pasalnya budak tu rapatkan soft. Kaki dia bersentuh dengan kaki pakcik tu. Veteran lah. Orang veteran dekat Bukit Jelutong ni. Saya istighfar dia kata astaghfirullahalazim. Dia bukan masjid Amin, macam kuat sikit lah. Pasal imam tengah wirid, baru bagi salam, kau dah buat macam tu. Budak tu budak muda yang cakap pun lembut. Saya kena bagi tahu nama budak tu Wakiuddin. Saya respect dia pasal dia tak melawan. Walaupun dia dah kena lock tangan kat belakang ni. Saya rasa kalau dia tak tahan sikit tu, boleh, tangan dia boleh cedera sakit lah. Lepas tu saya jumpa dia dekat belakang. Apa pasal pakcik tu macam tu? So yang apa pakcik-pakcik lain dah bawa ke belakang pakcik tu. Dia kata sabar macam pujuk lah. Tak puas hati juga tau. Ya Allah, apa benda ni? Tengah sembayang, lepas sembayang tak sempat nak berdoa, kau boleh yalah macam cekik lah budak ni. Kau cekik kat belakang ni. Saya tengok daripada belakang memang sakit lah. Sebab dia cara cekik tu bukan biasa kan. Siap lock tangan budak ni ke belakang semua. Tergeliat lah. Dia sampai boleh tergeliat. Pakcik sabarlah pakcik. Kalau pergi semayang kat negara lain, kalau kena rapat saf macam tu, takkan semua orang kau nak belasah. Rapatkan saf standard lah pakcik. Tiap-tiap hari muka budak tu selalu pun dekat masjid tu. Bukannya baru solat hari ni kat situ. Apalah. Tapi lah mungkin ujian untuk pakcik tu. Tapi saya rasa budak tu memang, saya respect dia. Saya pergi ke belakang, saya macam pegang tangan dia, saya duduk, "Jom abang belanja makan." Tapi saya respect dia pasal satu, dia tak melawan, dia sabar. Yelah, orang kata orang yang kuat ni bukan orang yang boleh tumbuk orang sampai pingsan kan. Tapi orang yang kuat ni adalah orang yang boleh menahan sabar di waktu dia mampu untuk melakukan sesuatu. Harap-harap kita semua sabarlah. Mungkin makin tua tu kita tak tahu pakcik tu mungkin ada masalah yang dia pergi bawa sampai ke masjid apa semua kan. Kesian lah budak tu. Saya terkejut lah. Saya tengok macam berdegup juga jantung. Allahu Akbar. Semoga Allah merahmati semua. Solat tu dah bagus, hubungan dengan Tuhan tu dah bagus, semayang maghrib dekat masjid dah bagus, hablum minallah dah cantik dah. Tapi Allah sebut hablum minallah kena hablum minan nas. Bukan dengan dia je, dengan manusia pun kita kena jaga. Assalamualaikum. Ini tak ada follow.